Pernahkah anda rasa seolah-olah anda terperangkap dalam satu kitaran yang sama? Menghadapi masalah yang sama, bertemu dengan jenis orang yang sama, dan mengalami kekecewaan yang berulang-ulang. Tidak kira betapa kuat anda cuba mengubahnya dari luar. Anda mungkin menetapkan niat, menulis matlamat, malah mengamalkan pemikiran positif, tetapi realiti luaran anda seakan-akan tidak berganjak. Apa kata jika saya beritahu anda bahawa punca masalah ini bukanlah terletak pada dunia di luar sana, tetapi jauh di dalam biologi anda sendiri, di dalam kod genetik yang membentuk diri anda? Apa ya jika saya katakan bahawa DNA anda bukan sekadar pelan tindakan biologi yang statik, tetapi sebuah antena sedar yang sentiasa memancar dan menerima maklumat membentuk realiti anda pada setiap saat? Kita sering diajar untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang pejal, nyata dan terpisah daripada kita. Tetapi fizik kuantum mendedahkan satu kebenaran yang jauh lebih mendalam. Alam semesta adalah lautan tenaga dan maklumat yang bertenaga. Dan kita bukanlah pemerhati yang pasif, tetapi peserta aktif yang membentuknya. Kunci untuk memahami kuasa ini terletak pada pemahaman bahawa setiap emosi, setiap perasaan, setiap keadaan dalaman anda adalah satu frekuensi getaran. Keadaan dalaman ini tidak terkurung di dalam badan anda. Ia diterjemahkan oleh DNA anda menjadi satu isyarat tenaga yang jelas dan dipancarkan ke dalam medan kuantum, medan yang menghubungkan segala-galanya. Realiti yang anda alami adalah cerminan langsung getaran yang anda pancarkan. Jadi, bagaimanakah kita boleh mula mengambil alih proses ini secara sedar? Jawapannya bermula dengan memahami mekanisme yang paling intim di dalam diri kita. DNA anda, helix berganda yang terdapat dalam setiap trilion sel anda adalah lebih daripada sekadar pembawa maklumat genetik. Para saintis seperti Dr. Fritz Albert Popp telah menemui bahawa DNA sentiasa memancarkan cahaya yang sangat halus, yang dipanggil biofoton. Pancaran cahaya ini bukanlah rawak. Ia sangat koheren seperti pancaran laser yang teratur. Dan yang paling menakjubkan, kualiti dan koheren cahaya ini berubah secara langsung, mengikut keadaan emosi anda. Apabila anda merasa tenang, bersyukur atau penuh kasih sayang, DNA anda memancarkan corak cahaya yang harmoni dan teratur. Ia seperti satu simfoni yang indah. Sebaliknya, apabila anda mengalami tekanan, ketakutan atau kemarahan, pancaran biofoton ini menjadi tidak teratur dan bercelaru. DNA anda secara literal mengecut dan isyarat yang dipancarkannya menjadi lemah dan tidak selaras. Setiap emosi yang anda rasai adalah satu arahan bertenaga yang memberitahu biologi anda bagaimana untuk bertindak. Perasaan cinta dan kegembiraan mencipta resonans harmonik pada tahap molekul, membolehkan sel-sel anda berfungsi secara optimum. Manakala perasaan takut dan tekanan menyebabkan pengecutan, mengganggu komunikasi antara sel dan menekan sistem imun anda. Keadaan dalaman ini kemudiannya dipancarkan sebagai tanda tangan frekuensi yang unik ke dalam medan kuantum. Fikirkan medan kuantum sebagai cermin yang maha luas dan neutral. Ia tidak menghakimi, ia tidak memihak. Ia hanya memantulkan kembali tenaga yang diterimanya. Ia tidak bertindak balas kepada kata-kata atau keinginan anda yang diungkapkan secara luaran, tetapi kepada kebenaran getaran yang anda pancarkan dari dalam. Melalui prinsip resonans, medan kuantum akan menyusun jirim, peristiwa dan keadaan untuk sepadan dengan frekuensi yang anda pancarkan. Jika proses ini begitu langsung, mengapa begitu ramai di antara kita bergelut untuk mencipta kehidupan yang kita inginkan? Mengapa ada jurang antara niat kita dan realiti kita? Jawapannya terletak pada satu kuasa yang sangat kuat, yang mengawal 95% daripada kehidupan kita. Minda separa sedar.
Ahli sains saraf telah membuktikan bahawa sebahagian besar tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi kita adalah automatik, dikendalikan oleh program yang tertanam dalam minda separuh-sedar kita sejak zaman kanak-kanak. Setiap pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat, mencipta laluan saraf di dalam otak dan menyimpan ingatan emosi di dalam badan. Lama-kelamaan, program-program ini menjadi identiti kita. Kita mula percaya, saya seorang yang pemalu, saya tidak pandai dengan wang, atau saya selalu tidak bernasib baik dalam perhubungan. Kepercayaan ini bukanlah siapa diri anda yang sebenar. Ia adalah satu set program yang berulang. Jadi, apabila anda cuba mencipta sesuatu yang baru seperti kelimpahan ataupun kesihatan yang baik, minda sedar anda yang hanya 5% mungkin bersetuju. Tetapi 95% diri anda, iaitu badan dan minda separuh-sedar anda, masih memancarkan frekuensi lama yang berlandaskan kekurangan dan keraguan. Anda berada dalam keadaan konflik dalaman atau apa yang kita panggil ketidakselarasan. Anda menghantar isyarat yang bercampur baur ke medan kuantum dan alam semesta yang hanya boleh memantulkan kejelasan akan memantulkan kembali keadaan huru-hara dalaman anda. Oleh itu, perjuangan sebenar bukanlah dengan dunia luar, tetapi dengan diri anda yang lama. Langkah pertama dan paling berkuasa untuk mengubah realiti anda bukanlah dengan memaksa atau berjuang, tetapi dengan menjadi seorang pemerhati yang sedar. Anda perlu belajar untuk memerhatikan pemikiran dan emosi anda tanpa menghakiminya, tanpa terhanyut di dalamnya, dan yang paling penting, tanpa mempercayai bahawa ia adalah diri anda. Apabila perasaan cemas atau marah timbul, bukannya berkata, saya cemas, cuba ubah perspektif anda kepada, saya sedang menyedari kewujudan tenaga cemas di dalam badan saya. Perubahan kecil dalam bahasa ini mencipta jurang antara anda, iaitu kesedaran yang murni dan emosi, iaitu tenaga yang bergerak melalui anda. Dalam ruang ini, anda mempunyai pilihan. Anda tidak lagi menjadi hamba kepada tindak balas automatik. Amalan ini yang sering disebut dalam ajaran kerohanian purba dari Vedanta hingga Zen adalah kunci untuk membubarkan program separuh-sedar. Dengan memerhati tenaga emosi tanpa bertindak balas, anda tidak lagi memberinya makan. Anda berhenti menguatkan laluan saraf yang sama berulang kali. Tenaga itu yang tidak lagi diberi perhatian dan pertentangan akan hilang secara semula jadi, seperti awan yang berlalu di langit. Ini adalah langkah pertama ke arah mencapai koheren, iaitu penyelarasan antara hati, minda dan badan anda menjadi satu isyarat yang bersatu dan jelas. Ia adalah proses membersihkan isyarat anda daripada gangguan statik program-program lama, supaya frekuensi sebenar jiwa anda dapat dipancarkan dengan jelas dan kuat. Ini bukan tentang menekan atau menafikan emosi negatif. Emosi adalah sistem panduan. Ia adalah utusan yang memberitahu anda di mana anda tidak selaras dengan diri anda yang sebenar. Tugas anda adalah untuk mendengar mesej itu, berterima kasih kepadanya, dan kemudian membiarkannya pergi. Kembali kepada keadaan asal anda, iaitu kedamaian. Mari kita mendalami konsep koheren dan ketidakselarasan ini. Fikirkan diri anda sebagai sebuah stesen radio. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, pemikiran anda, perasaan anda dan tindakan anda semuanya selaras. Hati anda terbuka, minda anda tenang dan badan anda rileks. Anda memancarkan satu frekuensi yang sangat jelas, kuat dan spesifik ke alam semesta, seperti stesen radio yang ditala dengan sempurna. Medan kuantum menerima isyarat yang jelas ini dan, melalui hukum resonans, ia tidak mempunyai pilihan selain daripada memantulkan kembali realiti yang sepadan dengan frekuensi itu. Peluang yang harmoni,
orang yang menyokong dan keadaan yang mengalir dengan mudah. Ini adalah keadaan penciptaan yang sedar. Sebaliknya, ketidakselarasan adalah apabila terdapat konflik dalaman. Anda mungkin berfikir satu perkara, saya mahu berjaya, tetapi merasakan perkara lain, saya takut gagal, dan melakukan perkara yang lain sama sekali, menangguhkan kerja. Hati, minda dan badan anda tidak selaras. Ini mewujudkan isyarat yang bercelaru, lemah dan penuh dengan gangguan statik. Isyarat yang tidak jelas ini dipancarkan ke medan kuantum, dan apa yang anda dapat kembali adalah realiti yang bercelaru, penuh dengan halangan, kekeliruan dan perjuangan. Alam semesta keliru dengan permintaan anda yang bercampur baur. Eksperimen Dwi-celah dalam fizik kuantum menunjukkan kepada kita satu prinsip asas. Zarah kuantum wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran kita iaitu pemerhatian kita menyebabkan gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu peristiwa atau zarah yang nyata. Apa yang menentukan hasil mana yang akan menjadi kenyataan? Ia adalah tenaga dan jangkaan di sebalik pemerhatian kita. Jika anda memerhati realiti anda dari tempat yang koheren, penuh dengan rasa syukur dan kepercayaan, anda akan menyebabkan kebarangkalian yang positif menjadi nyata. Jika anda memerhati dari tempat yang tidak selaras, penuh ketakutan dan keraguan, anda akan menarik hasil yang tidak diingini. Anda secara literal memilih realiti anda dengan frekuensi yang anda pancarkan pada setiap saat. Ini bukan falsafah, ini adalah fizik. Epigenetik juga menyokong idea ini, menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita terhadap persekitaran yang ditentukan oleh emosi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Perasaan cinta dan penghargaan boleh mengaktifkan gen yang menggalakkan kesihatan, manakala tekanan kronik boleh mengaktifkan gen yang berkaitan dengan penyakit. Biologi anda dan realiti anda sentiasa mendengar dan bertindak balas kepada keadaan dalaman anda. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian anda yang sibuk? Kuncinya adalah melalui amalan-amalan kecil yang konsisten. Mulakan hari anda bukan dengan telefon bimbit, tetapi dengan beberapa minit kesunyian. Duduk dan fokus pada pernafasan anda. Rasakan tenaga di dalam badan anda. Tetapkan niat untuk hari itu bukan dari segi apa yang anda mahu capai, tetapi bagaimana anda mahu rasa. Mungkin niat anda hari ini adalah untuk merasa tenang atau bersyukur. Sepanjang hari, jadikan jeda sedar sebagai satu amalan. Apabila anda berjalan dari kereta ke pejabat, rasakan kaki anda di atas tanah. Apabila anda minum air, rasakan sensasinya. Detik-detik kecil kesedaran ini membawa anda keluar dari program automatik minda separa sedar dan kembali ke masa kini, di mana kuasa penciptaan anda berada. Apabila anda dicetuskan oleh sesuatu ataupun seseorang, ini adalah peluang keemasan untuk latihan. Daripada bertindak balas secara automatik dengan kemarahan atau kekecewaan, ambil satu nafas dalam. Akui emosi yang timbul tanpa menghakiminya. Tanya diri anda, apa yang tenaga ini cuba beritahu saya? Selalunya, ia mendedahkan kepercayaan lama yang tersembunyi. Dengan memerhatikannya dengan belas kasihan, anda mula melucutkan kuasanya. Ingat, matlamatnya bukan untuk menjadi sempurna atau tidak pernah merasa emosi negatif. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan tempoh masa anda berada dalam keadaan reaktif yang tidak selaras. Semakin cepat anda dapat kembali ke pusat ketenangan anda, semakin stabil frekuensi anda dan semakin konsisten isyarat yang anda hantar ke medan kuantum. Saya menjemput anda untuk mencuba satu latihan mudah sekarang. Tutup mata anda sekejap. Fikirkan tentang sesuatu atau seseorang yang anda sangat syukuri. Biarkan perasaan syukur itu memenuhi hati anda. Rasakannya di dada anda. Biarkan ia merebak
ke seluruh badan anda. Perasaan ini, keadaan getaran ini adalah salah satu frekuensi yang paling kuat yang boleh anda pancarkan. Amalkan ini selama beberapa minit setiap hari. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini adalah keraguan dan ketidaksabaran. Anda mungkin telah mengamalkan koheren selama beberapa hari atau minggu, tetapi realiti luaran anda masih belum berubah. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Anda perlu faham bahawa terdapat jeda masa dalam manifestasi. Medan kuantum memerlukan masa untuk menyusun semula dirinya bagi memadankan getaran baru anda. Pada masa ini, alam semesta sering menguji komitmen anda. Ia akan menghantar situasi yang mencerminkan realiti lama anda untuk melihat sama ada anda akan kembali kepada tindak balas emosi lama anda. Adakah anda benar-benar telah berubah? Atau adakah anda hanya berpura-pura? Di sinilah iman dan kepercayaan yang sebenar diperlukan. Iman bukanlah kepercayaan buta. Ia adalah satu keadaan mengetahui dalaman bahawa realiti yang anda inginkan sudah wujud dalam medan kuantum dan tugas anda hanyalah untuk kekal selaras secara getaran dengannya sehingga ia muncul dalam dunia fizikal. Anda mesti jatuh cinta dengan perasaan masa depan yang anda inginkan lebih daripada anda terikat dengan emosi masa lalu anda. Berhenti mencari bukti di luar. Jangan periksa setiap hari untuk melihat sama ada ia sudah berlaku. Ini datang dari tenaga kekurangan. Sebaliknya, tumpukan seluruh perhatian anda untuk memupuk dan mengekalkan keadaan dalaman yang diingini. Rasa kelimpahan sekarang, walaupun akaun bank anda tidak menunjukkannya. Rasa sihat sekarang, walaupun badan anda masih mempunyai simptom. Rasa dicintai sekarang, walaupun anda masih bujang. Inilah yang dimaksudkan dengan menjadi pencipta kuantum. Anda tidak menunggu realiti berubah untuk merasa baik. Anda merasa baik untuk mengubah realiti. Proses ini adalah tentang menjadi, bukan melakukan. Ia adalah tentang merangkumi frekuensi baru sehingga ia menjadi keadaan lalai anda. Setiap kali keraguan muncul, lihat ia sebagai satu lagi program lama yang timbul untuk dilepaskan. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana menunjukkan kepada anda di mana anda masih perlu sembuh. Dan kemudian dengan lembut, kembalikan fokus anda kepada perasaan yang anda pilih untuk dihayati. Sebagai kesimpulan, mari kita satukan semua ini. Anda bukanlah mangsa keadaan. Anda adalah arkitek realiti anda, seorang pencipta yang berkuasa. Kuasa ini tidak datang dari memaksa atau mengawal dunia luar, tetapi dari menguasai dunia dalaman anda. DNA anda adalah jambatan antara dunia dalaman dan luaran, sebuah antena biologi yang menterjemahkan pemikiran dan emosi anda menjadi isyarat getaran yang dipancarkan ke dalam lautan tenaga kuantum. Setiap saat anda memberitahu alam semesta siapa diri anda dan apa yang anda harapkan melalui frekuensi yang anda pancarkan. Apabila anda hidup dalam keadaan ketidakselarasan dengan konflik antara fikiran, perasaan dan tindakan anda menghantar isyarat yang bercelaru dan mencipta realiti yang huru-hara. Tetapi apabila anda memupuk koheren, menyelaraskan hati dan minda anda dalam keadaan damai, syukur dan cinta, anda menghantar isyarat yang kuat dan jelas yang menarik pengalaman yang sepadan. Kunci untuk peralihan ini adalah kesedaran tanpa penghakiman. Dengan belajar untuk memerhatikan emosi anda tanpa menjadi emosi anda membubarkan program-program lama dari minda, separa sedar anda dan membebaskan diri anda untuk memilih keadaan getaran yang baru. Perjalanan ini memerlukan latihan, kesabaran dan iman. Ia bukan tentang mengejar hasil, tetapi tentang jatuh cinta dengan proses menjadi versi terbaik diri anda. Realiti anda adalah cermin yang sempurna. Jika anda tidak suka apa yang anda lihat, jangan cuba mengubah cermin itu.
Sebaliknya, ubah diri anda. Ubah getaran anda. Apabila anda berubah, pantulan itu tidak mempunyai pilihan selain daripada berubah juga. Oleh itu, panggilan saya kepada anda hari ini adalah mudah. Mulakan dengan langkah kecil. Untuk 24 jam akan datang, committed untuk memerhatikan satu emosi yang mencabar tanpa bertindak kepadanya. Hanya perhatikan ia, bernafas melaluinya dan biarkan ia berlalu. Itulah langkah pertama untuk menuntut kembali kuasa anda sebagai pencipta sedar dalam alam semesta kuantum ini. Perjalanan untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya bermula sekarang.